Halo guys, masih bersama gue di sini. Kali ini ada orang Indonesia loh, lagi viral di media sosial bahkan televisi nasional Malaysia. Lantaran dia bisa berbahasa Melayu dengan logat Kedah. Dalam berita ini menunjukkan bahwasanya orang Melayu Malaysia malah seneng banget loh. Ada orang Indonesia bisa bertutur dalam bahasa Melayu logat Kedah gitu. Mungkin bahasa Melayu logat Kedah sudah mulai rapuh kali ya, makanya mereka seneng banget kayaknya sampai diberitakan gitu guys di televisi mereka. Hanya gara-gara menggunakan bahasa Melayu logat Kedah bisa menjadi viral gitu. Cie, selamat Anda beruntung. Ntar kita lihat videonya ya guys. Tapi sebelum kita lihat videonya, nih ada video anak kecil Malaysia bisa fasih banget menggunakan bahasa Indonesia daripada bahasa Melayu. Ini menunjukkan beberapa tahun yang akan datang mungkin orang Malaysia bakalan tergiur deh dengan menggunakan bahasa Indonesia. Amin. Nih videonya. Ibu Malaysia? Iya. Ayah Malaysia? Iya. Kamu Indonesia? Hah? Kamu Indonesia? Iya. Oh, Iya dong. Iya dong guys. Berat juga ni. Why Najo? Kau punya English pun biasa-biasa sejak bah. Tak keluar juga slangmu. Jangan gunung kau terlampau accent bah, Oto. Emang sih bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Lebih tepatnya, bahasa Indonesia dikembangkan dari bahasa Melayu yang telah lama digunakan sebagai lingua franca di Nusantara dan sebagian Asia Tenggara. Bahasa Melayu sendiri memiliki akar yang kuat di daerah timur Sumatera, Semenanjung Malaka, dan wilayah lainnya. Teman-teman pasti tahu dong perbedaan bahasa Indonesia dengan Melayu. Meskipun bahasa Indonesia dan bahasa Melayu memiliki akar yang sama, keduanya memiliki perbedaan dalam kosakata, tata bahasa, dan penggunaan gitu. Oh ya, langsung saja kita lihat nih videonya. Fasih bertutur dalam bahasa Melayu dengan logat Kedah, Terengganu dan Kelantan membuatkan gadis asal Indonesia ini agak terkenal di media sosial. Feni Dian Fajrianti Rafeli yang kini menetap di Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau tidak menyangka minatnya mempelajari dialek penduduk di Malaysia mendapat perhatian ramai. Well, hello guys. Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Feni Dian Fajrianti. Orang selalu panggil saya V. Saya Mai daripada Kedah. Taklah, sebenarnya saya orang Terengganu. Taklah, sebenarnya saya berasal dari Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau, Indonesia. Mendengar gadis berusia 28 tahun ini berceloteh, saling tidak tumpah seperti bersembang dengan penduduk tempatan. Anak sulung daripada 3 beradik ini berkata dia mula mempelajari logat Kedah bersama seorang rakannya sejak tahun 2022. Gadis yang mesra dengan panggilan V ini berkata dia menyedari logat penduduk di Malaysia sungguh unik apabila menonton filem tempatan. Terus yang V kenal tu dialek Johor lah. Tapi bila V dengar ada satu cerita ni lah, dekat situ ada cakap Kedah. So V macam, ni bahasa apa lah? So macam nak try, macam unik bahasa ni. Sebab tu V macam, ni cakap utara. Dari situlah cerita Mami Jarum. Macam, oh my god, ni kata-kata dia unik. Dari situ V nak belajar. Dari situ macam, tak sangka pula V boleh fluent cakap utara ni. Menurut V, meskipun dialek Kedah agak mencabar, namun dia tidak menyangka dapat menguasainya dalam tempoh sebulan. V kemudiannya mula meneroka dialek negeri-negeri lain. Bahasa Malaysia yang V fikir tu macam, tak bahasa KL, tak bahasa Bakue, macam IU, si drama apa semua. So banyak lagi bahasa Malaysia yang V sendiri pun tak tahu ada bahasa yang unik lagi. Menurut V, dia mula mendapat perhatian masyarakat Malaysia apabila memuat naik video mengenai logat Kedah. Just saja-saja je lah, faham tak? Tak adalah sepasti macam sekarang. And setelah video tu viral, sampai video tu viral lah, V macam, okay, nak try hard. Macam mana nak belajar cakap yang lain, macam nak cakap Kedah, macam nak cakap Kelantan, macam nak cakap bahasa Malaysia yang lain. Selain sedang mendalami logat Kelantan dan Terengganu, V kini berhasrat mempelajari dialek Sarawak.
Thank you kepada rakyat Malaysia yang setakat ni macam bagi big inspiration. Thank you so much yang dah approve pasal B boleh sekat Kedah ni. Ramai juga yang tak suka tapi ramai sangat yang suka. Thank you so much. Dah macam mana nak cakap, tak mampu nak cakap apa-apa, hanya mampu cakap terima kasih. Untuk takat ni, lagi satu, terus support me. Tak kisahlah B buat konten apa, just tu saja. Oh ya guys, bahasa Melayu di negara tetangga kita ini kan kurang diminati rakyatnya. Sehingga siapa saja bangsa asing yang berbahasa Melayu versi negara mereka senang banget. Karena rakyatnya aja nggak semua bisa berbahasa Melayu loh. Bahkan dalam rapat paripurna DPR aja masih banyak yang nggak fasih bahasa Melayu. Negara mereka itu udah hampir kayak Singapura, statusnya aja bahasa kebangsaan, tapi nggak dikembangkan gitu. Benar nggak sih? Teman-teman memiliki pendapat ataupun komentar boleh dong di-share, oke? Mana pun kurang, apa yang saya cakap ni adalah realiti. Sesungguhnya bahasa Melayu hanyalah bahasa kaum Melayu kampung. Bukan bahasa Melayu di bandar, bukan bahasa Melayu untuk orang politik, perniagaan maupun pendidikan. Tengok sajalah dekat Thailand, tengok sajalah dekat Indonesia, tak ada pun sibuk nak pleasekan pelancong-pelancong daripada sini menggunakan bahasa mereka sendiri. Tetapi kat Malaysia ni, kenapa pula kita nak buat macam tu? Memalukan. Ayo, pagi-pagi macam ni. Betul cakap dalam bahasa Malaysia. Ya, boleh. Dalam Dewan. Kalau AI Tawar dapat apa dalam SPM untuk bahasa Malaysia? Seronoklah dia orang gelak ketawa kan. Gelak kerana apa? Kerana daripada seorang adun bangun minta adun daripada pihak kerajaan cakap bahasa Melayu dalam sidang DUN. Boleh jawab? Berani jawab? Jawablah. Gelak ketawa macam memperlekehkan apa nak cakap bahasa Melayu. Itulah yang nak disampaikan. Seolah bahasa Melayu ni tidak standard. Tak dapat menjadikan bahasa perantaraan, lingua franca katanya. Pas saya cakap bahasa Malaysia, you tak faham bahasa Inggeris, then I will come and teach you lah, don't worry. Bahasa lingua franca dunia. That's why Perdana Menteri Anwar Ibrahim cakap kita mesti cakupi bahasa Inggeris, betul atau tidak? Nak jadi wakil rakyat sebuah kerajaan yang mana perlembagaan negaranya mengangkat bahasa Melayu ni. Dalam perkara 152, bahasa Melayu adalah bahasa rasmi negara ni. Ini bahasa yang perlu menjadi bahasa perantara, terutama dalam hal-hal kerajaan. Jadi saya saran kepada Jagjit Singh, tuition. Pergi belajar bahasa Melayu dengan jelas. Dan barulah awak boleh menjadi seorang wakil yang dapat bertutur, dapat menyampaikan apa yang awak nak sampaikan. Fikir-fikir. Ayo, pagi-pagi macam ni. Bahasa Melayu kadang-kadang halus je. Bahasa Inggeris besar. Inggeris dah tak ada dah. Dalam majlis, orang putih ada 3 ekor je. Yang orang kita ni ramai. Semua boleh bahasa Melayu. Cakap Inggeris juga.